Okay guys, Assalamualaikum, morning. Okay, hari ni vlog lain sikit. Vlog bukan vlog running event atau vlog review kasut, atau vlog reaction. Okay, aku nak sentuh sikit lah pasal reaction ni. Ada beberapa follower aku kat IG, diorang minta aku buat some reaction lah pasal isu-isu semasa pasal dunia running ni. Yang terbaru ni isu pasal cut off time yang 5 jam tu, yang kecoh kat thread tu kan, kat Facebook semua tu. And adalah some isu yang lain lah. Isu yang sebelum tu pasal brand lah, brand perang brand lah, brand A, brand B, mana yang lagi bagus lah, apalah. So diorang minta lah aku buat some reaction, and aku jawab senang kat diorang. Aku cakap aku tak minat. Memang aku pernah buat reaction lah pasal Sydney Marathon. Kalau korang perasan lah, vlog aku yang awal tahun lepas aku dah buat vlog pasal Sydney Marathon. Tapi itu je lah vlog aku, satu tu je reaction. Sebab aku buat vlog tu, aku terpanggil lah, aku nak buat reaction. Salah satu dia aku nak congrats kat dorang lah, Sydney Marathon, sebab jadi world major untuk tahun ni. And satu lagi sebab aku nak jawab lah, ada orang cakap lari kat Sydney cuaca panas lah, itulah inilah. So aku terpanggil lah untuk aku buat vlog. So kat situ aku jawab lah apa yang orang cakap kan, kata itu ini, and aku buat lah vlog reaction. Itu je. And kalau korang nak suruh aku buat vlog reaction pasal cut off time lah, isu-isu semasa saya running hari tu, aku tak minat lah. Aku beritahu aku tak minat. And kalau kau nak tengok reaction, kau boleh cari kawan-kawan aku yang lain lah, sahabat-sahabat YouTuber aku yang lain. Okay, sebab bagi aku reaction ni pandangan individu. So setiap orang ada pandangan dia, tapi aku pun ada pandangan aku, tapi aku tak minat nak share dengan orang. Kadang-kadang yelah, pandangan masing-masing pandangan orang. Orang boleh cakap itu, cakap ini, and aku tak minat nak share dengan orang. Yelah, ada orang cakap, aku punya follower DM aku kata, bang, ada orang condemn Nike lah, itulah ini lah, abang tak nak buat reaction ke? Aku jawab senang, aku tak minat. Memang aku peminat Nike, tapi yelah, mulut orang cakap apa cakap lah. Tapi aku tahu Nike still ramai follower lagi, barang dia still sold out lagi. Kalau kau tahu kat app, kasut dia still sold out lagi. Laku je Nike kan. Itu aku cakap, aku tak nak buat reaction. Itu je. Okay lah, aku setu je aku pasal reaction ni. And banyak pula muka dimah aku. Okay, pagi ni aku ada dekat Mid Valley. Aku nak pergi butik Nike lah. Aku nak kasut. Aku pakai ni kasut ni, Nike Alphafly 3. Kalau korang perasan, tahun lepas aku punya race, aku memang pakai lah, semua race aku pakai Nike Alphafly 3, termasuk kat Sydney Marathon. And tahun ni pun aku still pakai Alphafly 3, tapi yang accident version, yang colour putih tu, yang ada stripe api tu lah, aku pakai yang tu lah. Aku still pakai lagi Nike. And aku nak Nike Alphafly 3 juga, tapi dia colour merah. Aku tahu dekat app ada kata colour orange, ada kata colour merah. Ben Johnson yang top tu, Insta famous yang top, yang runner top, yang laju tu lah, dia kata, dia pun cakap warna merah. Aku pun tak tahu lah mana yang betul. So aku nak tengok secara dekat lah kasut tu. And itulah, sekarang ni aku tengah berjalan lagi kan, nak cari minum, kedai minum dulu lah, sebab Nike ni tendensi ramai kan. So cari minum dulu, makan dulu apa, lepas tu baru kita pergi. Okay, nanti aku update lagi. Ciao. Okay guys, aku rasa aku tak pergi butik Nike lah. Ni sebelah butik Nike yang kat Mid Valley tu, diorang ada buat les. So memang rezeki aku ada satu pair tinggal. Kau tahu harga dia? Harga aku lah, rezeki aku lah. Dia cakap saiz aku yang 8 UK dengan satu je. So rezeki aku dapatlah beli. So aku grab kat sini lah, tak pergi kat sebelah Nike. Sampai sini memang diorang buat les. Memang untuk minggu ni dia cakap dengan aku, adik dia cakap dengan aku, Nike semua brand lah diorang buat les. Memang ada diskaun. Yang ada tag merah ni jatuh aku. Yang ni pun ada size, yang ni pun sama juga Alphafly. Ni pun ada les. Alphafly apa ni? Yang atas tak ada kot, yang biru ni. Yang ni yang baru kan. Yang ni yang baru tak ada lah.
Yang biru ni version baru, biru laut ni tak ada lah. Yang ni memang fixed price lah. Ada certain yang ada diskaun je. Macam Vomero tak ada lah. Vomero ni baru ni tak ada lah. Tapi aku rasa better pun datang lah minggu ni kalau korang ada bajet ke apa. Dia bukan setakat kasut je tau. Running attire pun ada diskaun. Dia cakap dengan aku tadi. Tapi aku tahu harga banyak diskaun lah. Ni Nike punya line up. Asics pun ada diskaun. Ni Asics apa ni banyak lah. So korang boleh datang lah kat butik ni. Ni New Balance juga. New Balance ada. New Balance pun ada diskaun. New Balance pun ada diskaun. Rebel. Ni apa? Propel. Rebel. Banyak diskaun weh. New Balance. Gila lah. Sebab aku tak pergi butik sebelah. Butik ni banyak diskaun. Nike ni semua ada diskaun. Ni aku share dengan korang lah. Tapi adik cakap aku minggu ni je dia ada diskaun. So korang kena datang lah. Kalau ada bajet macam cakap, korang boleh datang. Dia ada banyak diskaun. Aku rasa rezeki aku lah buat satu pair tadi. So aku ambil lagi lah. Okay dek, boleh. Nanti abang ambil counter Okay guys, ni butik dia. Sebelah Nike. Ni Nike, ni Belly. Ni dah butik dia. Memang diorang ada diskaun, 50% diskaun. Nampak? Tapi Nike ni pun aku dengar dia buat diskaun juga. Sebab adik cakap aku tadi, kalau abang nak tukar saiz kasut lah, kalau Nike sebelah tak ada, diorang boleh ambil kat sebelah. Macam tu lebih kurang. Kira diorang ni ada corporate lah. Ada macam mungkin ada sub sikit lah kot. Sebab Nike pun ada 50% less. Tapi aku tak tahu lah saiz aku ada ke tak ada Alphafly. Tapi aku dah beli lah. Kata tengok kan, dah beli. Sebab harga dia tak masuk akal, so aku beli. Sebab aku memang nak colour ni. Tak tahu lah, aku tahu macam colour orange pun ada, merah pun ada. Tak tahu lah mana yang betul lah. Kita beli lah kan. So tak tahu nak pergi masuk ke tak Nike ni kan. Ni masuk betul lah. Tak tahu nak masuk ke tak. Tapi aku puas hati lah sebab dapat harga yang aku tak macam terkejut juga. Memang aku jarang dapat harga Alphafly harga ni. So yang ni yalah rezeki aku lah. Sebab dia cakap tadi last pair ada satu lagi je pair size 8 UK 8.5. Tak tahu lah rezeki korang kalau nak beli ada lah. Tapi tadi banyak lah, bukan Nike je, Asics ada, apa tadi dia, Asics, Adidas semua banyak diskaun. Mungkin dia nak off season kot. Yang off season lah, yang baru-baru tak ada. Okay, itu je lah kot. Aku nak masuk lah, tengok masuk Nike sekejap lah, usah-usah je kan. Okay. Okay guys, aku sekarang dekat Nike. Ni Nike punya line up lah ni. Alphafly sini pun sama gak diskaun. Nampak yang aku beli tadi. Tapi dia cakap dengan aku tadi size tak tahu tak ada, kena check dulu. Tapi harga lebih kurang. Nampak sama. Ada certain Nike yang diskaun lah. Macam ni Zoom Flight. Ni apa? Ni Vaporfly. Ni Vaporfly baru. Vaporfly baru ni tak ada diskaun, nampak harga dia. Ada certain yang Nike diskaun lah. Yang macam ni. Ni apa? Pegasus diskaun semua. So ada diskaun lah, korang boleh datang sini. Okay. Tapi aku dah dapat kasut aku, okay lah kot. And harga sama. And yang penting ori lah. Ni semua Nike line up lah untuk running. Okay lah. Okay. Ni kasut aku. Dia pun tanya aku beli kasut aku tadi. Dia kata sama lah, sebelah dengan dia sama je. Cuma kedai lain lah. Okay. Okay lah, nanti aku buat conclusion ni apa cuci mata kat Nike. Nike ni masuk bantu weh. Ni yang baru weh, aku beli ni. Ni Vomero yang baru. Agak mana dah ni Vomero ke? Agak weh. Apa Zoom Fly. Memang nampak mercik lah, macam corak ni. Okay guys, nanti aku ambil lagi lah. Nanti aku beli lagi lah. Aku pun nak gerak ni, nak pergi bayar sekejap. Aku ada beli cab tadi. Okay. Okay, ciao. Okay guys, aku nak buat conclude lah. Buat conclusion untuk video ni. Vlog kali ni, first kali aku minta maaf lah. Sebab hari tu ada aku punya subscriber tanya, bang tak ada vlog ke? Tak join race ke? Ni aku beritahu lah.
Hari tu sepatutnya aku join race tau, yang lari kat Putrajaya, yang lari malam tu, Ultron Half Marathon dah silap aku, dia punya ni kan. Yelah betul lah. Aku sepatutnya join event tu sebab aku kalau nak lari malam, tak lah, untuk petang korang lah, aku kalau nak lari event, aku tengok roster wife aku tau, jadual kerja aku, wife aku lah. Sebab korang tahu wife aku kerja shift, ada yang tahu lah, wife aku kerja shift. So aku tahu hari tu, hari race tu, hari Sabtu malam, wife aku dia kerja pagi. So dia akan balik tengah hari lah, available lah, aku kira petang kan. So aku daftar lah event tu sebab harga pun ok. So aku decide aku daftar lah nak join event tu. And pada hari race aku dah cas semua, dah cas kamera, aku dah simpan semua dalam satu bag. Aku punya baju salin semua, baju salin, and aku yang untuk ni semua, barang-barang aku nak bersiap kat sana semua. And aku nak gerak, aku bajet, aku nak maghrib kat sana, maghrib kat Putrajaya, and lepas tu bersiap lah untuk race. Nak jadikan cerita, petang tu sebelum gerak lah, nak dekat waktu asal yang tu, aku dapat satu call and wife aku dapat call, aku ada hal emergency, hal family lah, aku tak boleh nak elak. So wife aku pun tak cakap apa, aku terpaksa lah tak pergi race tu kan. Itulah orang cakap, memang betul lah orang cakap, kita yang merancang, Maha Esa yang tentukan. So aku tak boleh nak jual bid tu sebab yalah, kalau aku jual tak sempat, and aku biarlah bid tu kan. So agak frust juga, tapi tak boleh lah. So, nak cakap apa kan, family tu yang penting, family first sebab kata orang. So aku yalah, tak adalah event. So vlog ni aku rasa saja untuk vlog yang ni lah, ganti vlog yang race hari tu. And itulah, aku tak pernah buat vlog terjah butik-butik ni, and aku buat lah. Okay, ada juga aku dapat juga orang tanya kat aku, bang asal tak pakai race, bila race tak pakai kasut Nike Vaporfly? Aku cakap, ni aku jawab lah. Okay, kenapa aku beli Vaporfly tak beli Vaporfly? Okay, Vaporfly aku dah pakai, aku ada pakai dari nombor 1 sampai nombor 3. Nombor 4 ni aku tak beli lagi lah, yang tadi yang warna merah tu. Tu Vaporfly 4 lah, yang terbaru. Aku pernah pakai nombor 1 sampai nombor 3. Nombor 3 tu yang last, aku beli warna pink. Yang tu Vaporfly yang last lah, last version. Kasut tu pun dah hampir retired lah. Aku rasa memang dah retired tu, dah tinggi mileage dia. Aku pernah pakai race Vaporfly 1, yang tu kot. Aku pakai kat race half marathon dekat IJM. Kasut ni kasut grounder tau. Sebab apa aku cakap macam tu, bila aku lari half marathon, dah masuk second half, dah km 11-12, dia rasa ground tau, rasa macam lari ke atas star. Untuk aku lah, aku tak tahu kenapa, tapi kalau aku bila lari dia tak sedap lah. Tapi ada je orang baru pakai, yang world record pun pakai je Vaporfly. Tapi untuk aku lah, ni aku cakap untuk aku kau jangan salah faham lah. So aku decide dekat kasut ni aku tak boleh pakai race lah. Aku just pakai training untuk long run yang sedap lah, yang long run yang boleh yang laju. Aku decide pakai kasut ni. So itulah aku tak beli Vaporfly yang nombor 4 tu, walaupun aku minat design dia. And aku decide aku pakai lah Vaporfly. Time tu lah Vaporfly baru keluar tahun 2020 kot, aku dah lupa lah bila yang nombor putih tu keluar. Aku beli yang full version. Yang full version warna hijau, lepas tu dia keluar warna putih. Kalau kau ingat yang full version hijau, lambang ni hijau, dia buat kasut warna hitam. So aku beli yang second version warna putih. Dari start situ lah aku guna Vaporfly sampailah Vaporfly 2, Vaporfly 3. Yang race hari tu yang KLCT dia half marathon. Berapa banyak race dah aku pakai Vaporfly. Sebab kasut ni je yang sesuai dengan aku untuk aku buat race. Macam yang aku cakap, kasut ni lah aku punya PB. Dari situ lah start PB aku 10km, half marathon dengan full marathon. Okay. Kasut yang aku beli ni aku tak buat review sebab aku dah buat review dah Vaporfly. Korang boleh tengok video aku yang lama-lama ni, aku ada buat review hari tu. Korang boleh check lah. Aku saja share je aku apa nak terjah butik. So tu je lah. And yang lain itulah, kalau korang ada rezeki, korang nak tengok, nak beli, korang boleh tengok lah. Sebab sekarang ni memang sales, apa-apa brand pun sale. Bukannya dari sukan je. Aku tak tadi Converse pun ada sale juga, beli satu dapat satu. Tu aku tak masuk tadi. Kalau masuk memang kena racun lah. Aku tengok dia memang banyak sale lah. And untuk penonton korang, Nike tadi tu, dia cakap dengan aku, butik Nike lah, bukan yang butik aku beli kasut. Butik Nike, dia cakap Vaporfly yang tu memang sale, tapi tengok size. Kena tengok luck korang lah. Dia kata kalau ada size ada lah. Yang tu je ada sale, yang lain tak ada untuk Vaporfly. Tapi yang butik aku beli tu ada yang kasut Nike punya line up, yang lain ada sale. Okay. Aku rasa itu je aku boleh share hari ni. Aku nak gerak dah, nak ambil bini aku kerja.
hari ni cuti sekolah kan, so aku agak free sikit lah. Sebenarnya aku cuti hari ni ada hal sikit, so petang ni aku ada hal, aku on leave lah one day. So tu je lah kot. Aku rasa kalau korang minat video ni, korang boleh share kat member korang, korang beritahu lah. Semua ada less, ada, aku tahu lah brand lain yang macam butik Escape tak masuk ke, dia tak lalu. Yang nampak dia, yang butik campur-campur tu ada sale. Adidas aku tak perasan. Apa lagi tadi aku tahu, ada lah banyak lah, macam New Balance pun ada, semua. Okay, korang boleh share kat member korang, beritahu kat member korang. Boleh cari lah kasut-kasut running. Jangan lupa tekan butang like, korang boleh komen, and jangan lupa subscribe lah. Macam aku janjikan, kalau hit je 500 subscriber, aku akan bagi giveaway kat korang. Okay, tu janji aku lah. Dari hari tu aku janji kan. Sikit lagi dah dapat 500. Okay, satu je lah kot. Nanti jumpa lagi next race, InsyaAllah bulan depan, bulan 6 InsyaAllah. Race ni lain sikit, Powerman Malaysia. Cubalah buat vlog untuk race kali ni. Agak mencabar sikit lah, sebab dia ada basikal kan. Aku cuba yang terbaik lah untuk korang semua. Okay guys, aku gerak dulu. Assalamualaikum, bye bye.